Sakinah, pada 20 Mei 2025 yang lalu, kita berkumpul dalam suasana penuh rasa hormat dan penghargaan bagi meraihkan seorang pendidik, iaitu Cikgu Ahmad Salihin bin Muhammad Ali yang telah mencurahkan bakti selama 33 tahun dalam dunia pendidikan. Beliau bukan sekadar seorang guru, tetapi seorang pembimbing, seorang inspirasi dan seorang yang telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam kehidupan anak-anak didiknya. Dalam perjalanan panjang ini, beliau telah menyaksikan perubahan zaman, melihat generasi demi generasi berkembang dan tetap teguh dalam menjalankan amanah sebagai pendidik. Bersama kami menyoroti jasa dan dedikasi beliau serta mengenang pengalaman berharga sepanjang kerjanya dalam temu bual eksklusif Cerita di Sebalik Nama bersama Direktur Guru Cikgu Surani dan Cikgu Hashim Majid. Santai, semak-semak hal-hal yang dekat di hati. Pagi ni episod istimewa tau. Tak pernah dibuat di tempat orang. Suara macam tak dengar je masih. Ya, mungkin ni kali pertama, percubaan pertama di sini. Okay. Bukan nak bercerita, bukan kami yang nak bercerita, tapi kita nak menjemput Cikgu Salihin dan isterinya untuk bersama-sama kami di bawah. Silakan. Cuma tak berkesempatan. Mungkin sebab sibuk kan. Kalau jumpa dia pasal kerja kan. Jadi hari ni saya nak tanya, saya rasa semua orang pun nak tahu. Okay, dan kita ada ramai saksi hari ni. Semua nak dengarkan pengakuan ikhlas, pengakuan jujur dari Cikgu Salihin. Soalannya. All this while. Okey, sebenarnya gambar itu ialah gambar anak sulung saya. Aduh, ada dia. Minta bangun sikit anak dia. Anak sulung. Yang sekarang ini sudah pun berusia 30 tahun. Tadi pun Encik Hairul dengan Encik Mazli tak kenal. Padahal dulu kita orang selalu berjumpa. Tak kenal. Sebab dia lebih berusia daripada ayah dia. Jadi apa istimewanya Ustaz? Anak kedua tak terasa ke? Dekat Telegram. Oh, ya, betul. Ada gambar anak perempuan. Buatlah sekarang. Okey. Kat Telegram. Baik. Bila nak masuk maktab dulu, macam-macam cerita. Ada yang mak isikan, ada yang bapa isikan, ada yang apa? Mak bapak tak tahu siapa yang isi borang. Jadi Cikgu Salihin masa tu boleh cerita sikit tak mula-mula macam mana tergerak nak isi borang ke maktab tu? Baik. Begini kisahnya. Saya ikut kawan saya, dia cikgu sementara. Masa tu dia renew kan cikgu sementara dulu setahun kan. Right? Di Kuala Langat. Jadi pada tahun kedua dia saya temankan renew nak jadi guru sementara. Right? Dan semasa dia di atas, kemudian tak lama kemudian dia turun. Dia tanya saya, kau nak jadi cikgu tak? Apa hal saya nak jadi cikgu kan? Pegawai tu tanya siapa kawan-kawan yang ada nak jadi cikgu. Jadi disitulah bermula menjadi guru sementara di SK Methodist. Siapa duduk Kuala Langat dia tahu Methodist di Jogurang. Kemudian dari situlah mula terpupuknya jiwa untuk menjadi seorang guru. Dan saya ikut temuruga isi 2 kali ujian lisan gagal, matematik gagal. Inilah ada satu klausa yang sudah ada pengalaman 3 tahun jadi guru sementara, automatik tak ada ujian lisan temuruga. Itu bermulanya.
kerjaya saya sebagai seorang guru. Baik. Bila seorang guru ni dia dah habis belajar di maktab, kemudian dia diposting lah kan, samalah saya pun kan diposting. Jadi biasanya 3 bulan pertama ni mesti ada cabaran kan, betul tak? Jadi mungkin Cikgu Salihin boleh kongsikan nostalgia lah pada masa itu. Okey, saya dipostingkan di SK Taman Dato' Harun II dulu bulan 12 Disember. Namun diambil kira pada 1/1/1992. Masa tu bulan 12 91 lah. Alright? Dan disitulah saya ditemukan dengan insan-insan hebat yang sekarang ini turut hadir bersama saya pada hari ini, yang saya ingin sebut namanya Tuan Haji Kamarudin bin Haji Ayub. Berikan tepukan. Okey, bangun barang ni. Mana orang nak buat juga pergi mantan penolong pengarah unit hal ehwal agama Islam Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Mana? Inilah Mana? yang Ada tak? Oh tadi lah. ni antara insan hebat ni. Yang kita rasakan dia ni macam bapak-bapak kita lah masa tu kita mengadu. Dan yang kedua, Cik Khairul Anwar bin Haji Awam, penolong pengarah kanan unit hal ehwal murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, mantan juga orang-orang hebat ini. Dan tidak dilupa Encik Mazli bin Bojo. Tahu kan Cik Mazli ni Ustaz sekolah ni dulu tahu? Ustaz sekolah kebangsaan Sungai Bersindah. Ustaz Kamarudin dengan Hairul ni dia membimbing saya. Cik Mazli ni banyak menjebakkan saya. Ni. Dia ada je benda yang dia nak buat. Ya, faham. Kenal. Sekolah petang pukul 10 dah sampai. Sekolah sampai pukul 10. Merayau lah, pergi Sungai Uil lah, pergi sana, pergi sini. Inilah Encik Mazli bin Bojo. Walaupun begitu, inilah 3 individu insan yang berjaya memupuk jiwa saya menjadi seorang pendidik. Hadir pada hari ini. Ya? Ya? Positif. Encik Mazli ni sikit je. Ya? Ya? Okey. Okey. Baik. Kusuntik dirimu kan ku genggam, hatimu itu kan ku jaga. Harusnya ku kau kan subur mewangi. Habis ni dah lah. Lama-lama ni hujan. Saya nyanyi ke? Saya pandai nyanyi macam mana? Saya nyanyi sikit lah. Dah nyanyi juga. Jalan sendiri tiada tempat untuk menanti tiada. Yang ni bukan nak tanya Cikgu Salihin, nak tanya pasangannya. Okey, kata Cikgu Salihin cakap lagu ni lagu nostalgia, lagu yang memberi kenangan kepada pasangan romantik ni. Jadi cerita sikit, nak tahu juga momen-momen indah masa kenapa lagu ni bersama Encik Ahmad Salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Ini pun yang ni pun cikgu juga ya. Tapi dah pun dah bersara. Ya, saya baru sebulan bersara. Tak ada romantik mana pun. Romantik? Tak ada lah, tak romantik mana pun. Sikit-sikit lah ya. Tak ada. Lagu ni sebenarnya zaman itu 90-an lagu tengah top kan. Rock gapak ke apa tu masa tu.
dalam masa Cik Salih mengurat saya, dia pandang tu mungkin saya mengurat dia pelan lah kot. Tapi masa tu dah besar tau, dah habis PM dah semua. Kita dah sekolah rendah simpan. Itulah lagu yang Encik Salih selalu nyanyikan saya ketika jalan-jalan. Hantar saya balik pergi college. Kami satu maktab. Senior saya junior setahun. Rasanya Cik Saleh murat saya kot. Itu saja. Terima kasih Puan. Baik, Cik Saleh pernah nyanyi tak lagu ni tak Puan? Cik Saleh pernah nyanyi tak Puan? Okey, sekarang ni nak tanya, nak menyimbas zaman kanak-kanak. Zaman kanak-kanak ya? Okey, tentunya zaman kanak-kanak ni zaman yang paling indah lah. Okay? Zaman yang paling indah. Mungkin ada kenangan Cikgu Salihin yang tak dapat lupakan, yang Cikgu Salihin simpan. Memori itu simpan dalam hati Cikgu Salihin di sekolah rendah. Dan masa kanak-kanak tu, adakah Cikgu Salihin bercita-cita untuk menjadi cikgu? Ataupun masa tu nak jadi lain lah. Boleh kongsikan? Baik, terima kasih Puan Surani. Okey, kalau ikut cita-cita asal saya nak jadi polis. Tetapi pada ketika itu, ketika saya lepas SPM, tiga orang pakcik saya jadi polis. Jadi izinkan saya jadi polis. Jadi saya ambil nasihat tu. Pada ketika itu saya kerjalah apa yang saya nak kerja. Dan kenangan kecil. Kenangan semasa paling kecil, semasa saya kecil, yang tak dapat saya lupakan, saya ni, cikgu ni dulu, zaman dulu di kampung, suka mandi parit. Mandi parit. Dan juga mandi kolam. Tak parit apa? Macam tak tahu Awak ni tahu tak parit? Okey. Kalau yang dari mungkin Sabak Bernam, Sungai Besar tu dia tahulah parit. Ya? Dan yang kedua, cikgu suka mandi kolam. Ada kolam besar. Dan kenangan yang tak dapat dilupakan apabila cikgu di kolam dengan kawan-kawan, pakaian itu diambil oleh penjaga kolam. Cerita berakhir di situ. Baik, untuk makluman semua, Cik Ahmad Salim merupakan pemain sepak takraw. Bukan sekadar wakil daerah, tetapi mewakili negeri Selangor sehingga peringkat kebangsaan. Tapi ada satu soalan saya nak tanya dia. Kalau tak dapat jawab, bohong. Cikgu Salihin, bola takraw ada berapa lubang? kira-kira sempat-sempat. Saya dah kata tadi, saya tak suka matematik kan. Baik, cuba tengok gambar di belakang. Itu bukti Bukti Cikgu Salihin tengah lipat tu. Cuma gambar tu tak sempat gambar masa dia melayang. Masa dia, kalau dia lompat tinggi je 4 tingkat. Tapi ni gambar dia dah landing ke bawah. Dan saya, gambar saya ada kat bawah tu, pernah bersama-sama. Dia dapat peluang bermain bersama-sama. Cikgu Hadi, yang gambar selepas lipat tu ada tak? Ya? Gambar selepas lipat tu? Gambar selepas lipat tu dia keluar. Dia keluar? Terus injured. Jemaah boleh cerita sikit tak sejarah? Tadi ada gambar tahun saya nampak Cikgu Awi kat situ. Boleh cerita tak daripada kenangan 1991 sehingga 2019. Kali pertama main Johan dan penutup sebagai pengurus pun Johan. Cerita sikit. Untuk sukan sepak takraw memang sebatis cikgu. Cikgu di kampung. Cikgu di kampung.
Baik, untuk makluman, semasa cikgu menjadi cikgu sementara dalam tempoh tahun pertama, 2 minggu cikgu menjadi cikgu. Sudah ada perlawanan PSTPP 2 minggu. Cikgu pergi, kalau nyanyi audition lah, cikgu pergi orang kata panggil apa? Pemilihan ya. Tahun pertama cikgu jadi cikgu sementara pada tahun 1987. Cikgu sudah pun mewakili daerah Kuala Langat dan juga mewakili negeri Sarawak pada ketika itu. Ya. Kemudian untuk pemain sepak takraw ini daripada tahun 92 sehinggalah tahun 2008. Ya. 16 tahun, 17 tahun daerah bertanding perdana menjadi Johan. Itu kenangan manis saya lah. Sampailah saya masuk 2007 turun naik Johan. Baik, cikgu nak bawa lagi ke zaman lama-lama lah. Baik, sudah tentu sepanjang 33 tahun menjadi seorang guru, jadi seorang pendidik ni, Cikgu Ahmad Salihin dapat melihat perbezaan, perbezaan bermula dulu dan sekarang. Awak lah, tidak merasai, memang tak dapat rasa lah kan, zaman dulu kan. Jadi cikgu nak tanya, saya nak tanya, apakah kekuatan murid dahulu? Sekarang pun bagus juga, kuat juga, yang mungkin boleh dijadikan contoh dan teladan untuk dinasihatkan untuk murid-murid adalah. Baik, untuk murid-murid. Yang pertama sekali, yang pertama sekali, niat awak datang ke sekolah untuk apa? Niat. Yang kedua, dengar nasihat guru. Nasihat guru. Sedikit cikgu nak cerita. Kalau zaman dahulu tahun 92, 93 tak Ustaz Kamarudin, Cikgu Mazli, Cik Harul tu. Kalau Cik Mazli dulu lempang kat sini, terbaring sampai hujung sana, mak bapak datang sekolah untuk serang cikgu. Ketahanan mental tu. Ketahanan mental. Jadi macam cikgu kata tadi, niat, usaha dengan nasihat. Tu. Kita terus kepada gambar seterusnya. Kenangan di KSK Setia Alam. Okey, sepanjang 9 tahun di Sekolah Kebangsaan Setia Alam, mungkin ada kenangan manis, kenangan pahit yang boleh cikgu saling kongsikan. Saya ringkaslah. Setia Alam. Baik, terima kasih. 2017 saya di sini 16 Mei. Saya alhamdulillah dihadirkan berusaha yang hebat. 2017 saya bersama Encik Mazli bin Bojo. Kenangan manis program silang budaya di Bandung dan juga keputusan UPSR kita meningkat dan namun agak sedih sebab pada ketika meningkat bai'ah tu kita dah tak ada bai'ah. Bai'ah tu kalau itu kan dah boleh dapat. Alright. Perginya Encik Mazli, datangnya Encik Fazli. Juga walaupun beliau ini muda, jauh lebih muda daripada saya, namun tekad semangatnya tetap utuh. Kenangan manis bersama beliau yang pertama kita dapat membina sebuah surau yang berharga 500,500 juta. Program Smart Tibiton yang diusulkan oleh Encik Muhammad Fadli yang juga mencah kutipan 300,000 lebih. Dan kenangan yang sangat manis sudah meninggalkan kesan kepada saya, dan sedikit disambung oleh Encik Muhammad Salahuddin, ialah pada ketika itulah hasil
usaha Guru Besar Fazli yang memberi satu penekanan kepada saya untuk unit turi dan juga kepada unit petang Puan Osporia, ya. Sekolah Kebangsaan Setia Alam menjadi sekolah antara 5 sekolah terbaik di Malaysia dalam program literasi numerasi untuk tahap 1. Ini kejayaan yang paling manis dan saya sangat yakin kesinambungan ini dapat digarap dan diteruskan oleh Guru Besar Encik Muhammad Salahuddin bin Nayan yang saya kira banyak pengalaman dan juga tidak kurang hebatnya untuk mencipta nama Sekolah Kebangsaan Setia Alam di masa yang akan datang. Itulah kenangan manis. Okay. Dan buat kesekian akhir kalinya, kita minta Cik Ahmad Salihin untuk memberikan kata-kata semangat kepada kita semua guru-guru, semua rakan-rakan dan semua murid-murid SK Setia Alam. Silakan. Baik, terima kasih Encik Wali. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pengacara majlis yang saya kira telah menyusun kata-kata yang begitu indah. Kalau saya tak dapat soft copy, bagi saya hard copy-nya untuk saya simpan. Yang kedua, terima kasih kepada pengurusi DKJK sesi 2024, sesi 2025, 2026 yang telah pun bergabung untuk menganjurkan majlis saya pada hari ini. Dan sesi 2024, 2025 adalah merupakan wasiat yang telah pun ditunaikan oleh mereka, oleh Cik Muhammad Fazli bin Abdul Rahman. Terima kasih kepada Jawatankuasa Pelaksana yang telah pun melaksanakan tugas beberapa hari sebelum sehingga sampai ke malam. Saya tahu bagaimana pengurusan untuk menjayakan sesuatu majlis, kerana saya sebelum ini pun saya terlibat secara langsung dengan pengurusan majlis-majlis yang dianjurkan di sekolah ini. Kepada Tuan Guru Besar Salahuddin bin Nayan, terima kasih diucapkan dalam tempoh 7 bulan kita dapat bersama dan sedang merangka. Namun apakan daya, namun sekiranya ada idea ataupun ada perkara-perkara yang masih memerlukan saya sebagai penyumbang, insyaAllah saya akan hadir. Terima kasih kepada YDP Cik Abdul Salam bin Kamsah, mantan YDP Cik Jarul Hermali yang sebelum dan semasa memberi kerjasama yang sangat baik dan sangat utuh untuk memastikan SK Setia Alam terus melaksanakan aktiviti dengan jaya. Kepada Cik Mazli bin Bojo tidak kurang terima kasih, banyak membimbing saya, banyak menjebakkan saya kepada perkara-perkara yang positif. Ya, ikut Cik Mazli ni dia suka bercocok tanam. Okay. Terima kasih Cik Muhammad Fazli, muda, ada laju, penat. Dia tak tahu yang diikut ni orang tua. Dia tahu benda siap je. Tapi sebagai penyokong kepada tonggak ataupun ketua kita, penat macam mana pun, insyaAllah sedayanya saya akan tunaikan. Terima kasih. Terima kasih. Dan kepada, saya kena jemput, kena sebut satu-satu. Ustaz Hafiz, Imam Satu Masjid Setia Alam, terima kasih sudi hadir. Walaupun diputar secara tidak formal, berjumpa di kedai Hasan Bistro. Terima kasih sahabat lama saya Cik Muslim bin Mukhtar, penolong pengarah unit swasta Jabatan Pendidikan Selangor yang masih lagi berkhidmat dengan sehingga sekarang berkhidmatlah dengan betul-betul. Cik Harul Anwar bin Haji Awang, mantan penolong pengarah kanan, terima kasih sudi hadir. Orang yang banyak membimbing saya, memberi kata-kata motivasi kepada saya. Ustaz Lutfi, my friend, yang sentiasa ada
ketika kami suka, senang dan gembira. Ya, naik motor hati-hati, jangan terlelap. Tuan Haji Kamarudin bin Haji Ayub, terima kasih sehingga sekarang masih lagi bersahabat. Ya, inilah ayah-ayah saya semasa berada di Taman Dato' Harun. Selalu jumpa Ustaz, dia hantar rumah dia perlukan dan pentadbiran. Mana Ustaz? SK18 ya. Okey. Aisyah, Hafiz tak sampai lagi? Encik Hafiz bin Marjuni, sahabat saya, PKP SK Setia Alam, hajat tidak kesampaian, apakan daya. Ya. Puan Aisyah, PKP SK Ujung Utama 3, Setiausaha Mekar, Majlis Penolong Kanan, Hafiz Pemurti Penolong Kanan ya, Perdana Petaling Perdana, Puan Khatijah binti Muhammad yang sekarang berada di KPM sebagai penolong pengarah unit perhubungan ni. Kalau aduan Puan Khatijah ni ada, InsyaAllah dia boleh tolong ya. Siapa yang belum kenal lah. Siapa lagi yang saya boleh sebut? Puan Masliza PPS SK Setia Alam dan sahabat Sarjan ya. Terima kasih hadir. Puan Rosida Penolong Kanan Hem Mantan sudi hadir, dan welcome to the club my friend, dua orang, Puan Jamaya dan Puan Nuralina binti Ahmad Nazari ya, yang terlebih dahulu. Dan terima kasih kepada mantan SU Puri saya Puan Nabilah yang sudah hadir walaupun dalam keadaan syarat-syarat sampai juga di sini ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa pelaksana. Semua sekali saya rangkumkan unit-unit kurikulum, setiausaha kurikulum, penolong, setiausaha peperiksaan, IDB dan juga semua setiausaha. Saya nak sebut lagi tak tersebut. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Terus beri sokongan kepada SK Setia Alam, beri sokongan kepada penolong kanan yang baharu. Melangkahnya saya daripada pagar SK Setia Alam pada hari ini, saya hanya ingin mendengar yang indah-indah saja kabar daripada SK Setia Alam. Ya, saya ingin mendengar yang indah-indah saja. Sekian. Dah. Saya juga mengambil kesempatan dan keluarga saya untuk memohon ampun dan maaf. Saya menyusun 10 jari sekiranya ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan secara tidak sengaja, secara sengaja, mungkin memberi cikgu pressure ya, kepada ya beberapa perkara-perkara yang berkaitan kepada rakan-rakan peserta, tetamu-tetamu jemputan pada hari ini. Aisyah lagi, Cik Hafiz pun lagi, jangan termenung. Teruskan perjuangan kepada semua murid, terutama murid moral saya. Mana murid moral saya tahun 5? Where's my student for year 5 moral? Okay, you see, raise your hand. Okay, bye-bye. See you next. Enjoy your moral. Kepada semua murid juga saya merakamkan ucapan maaf sekiranya ada apa-apa juga kesalahan yang cikgu lakukan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah untuk kita menuju ilmu dan kejayaan. Niat yang ikhlas dalam menimba ilmu bukan sahaja membantu kita memahami pelajaran, tetapi juga membentuk kepribadian dan akhlak yang baik. Ya Adrah, hormati dan dengarlah nasihat guru, kerana mereka bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga membimbing kita menjadi insan yang berjaya. Ilmu yang dipelajari hari ini akan menjadi bekal untuk masa hadapan. Itulah antara pesanan dari Cikgu Salihin kepada kita semua. Saya Puteri Adrahana. Saya Nur Sakina, melaporkan untuk TV PSS SK Setia Alam, Cak Nakibat. SKSK Kebat. Assalamualaikum.